So untuk this bag nombor 32, kod color multi. Okay, depan ni dia ada poket warna cream. You boleh selit barang tau. You boleh selit phone, you boleh selit kunci dekat bahagian depan. Gitu. Ni belakang dia. Bag ni best sebab dia ada triple compartment. Thank you, cantik kan? Thank you juga awak komen ni dia punya compartment. Ada triple compartment awak. Triple compartment. Kiri boleh letak laptop, kanan boleh letak iPad. So tak ada berlanggar, tak calar. Tengah-tengah letak zipper, letak macam charger ke apa sebab ada zipper compartment. Okay? So dia triple compartment untuk yang nak bawa barang banyak memang sangat sesuai lah. Okay? Ni I pakai shoulder. Dia regular size untuk tote bag. Normal size untuk tote bag. Ni kod color multi. Cantik sangat-sangat. Sebelum ni kita ada warna hitam saja yang plain, which is yang ni. Terlalu simple kan? Sebab dah biasa warna hitam ataupun dah banyak bag hitam, you guys ambil yang multi. Dia sama je, design and colour je berbeza. Ni saya letak sebelah-sebelah. Okay, ni regular size untuk tote bag. Thank you yang tap-tap screen. Terima kasih awak. Semoga murah rezeki dapat purchase bag from Fresh Rebel. Okay. Bag ni ada 2 size. Satu lagi, mini. Mini yang ini. Yang ini yang mini. Okay. Nampak tak ni saya letak sebelah-sebelah, letak depan belakang. Kalau you rasa nak bawa iPad atau tablet kecil, yang mini size, you boleh grab yang ni. Thank you. Cik Sida, thank you so much. Okay, lawa juga. Tu, okay tak? Kalau beli dengan Fresh Rebel, you guys akan dapat 30 hari warranty. Thank you so much, tap screen. Okay.